Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini saya record hari ini sebab kelas hari ini ialah saya nak terangkan berkenaan dengan proses untuk assignment yang kedua. Okay, minggu lepas saya dah explain tentang proses untuk assignment yang pertama, iaitu apa dia? Artikel review. Okay. Yang kedua adalah group project, sekaligus dengan research project lah. Yang pertama research project dalam bentuk grouping untuk presentation. Yang kedua research project untuk individual yang kamu kena buat dalam bentuk written assignment. Okay, so minggu ni saya akan terangkan saya akan buat sedikit ulang kaji dan juga selepas itu kita akan lihat contoh-contoh, sekali lagi contoh yang telah dihantar oleh abang-abang dan kakak-kakak kamu semester lepas. Lepas kelas ni, okay, after this class, ba'da hazil hissah, saya nak kamu terus buat grouping. Ya, buat grouping dalam group. Kelas ni ada berapa orang? 20? Sekejap saya tengok sekali lagi. Kelas ni ada 24, 20 begitulah. Saya tak mana saya tak ada hilang dah. Okay? So tolong buat group segera, ya. So minggu depan kita akan terus buat kita akan buat minggu depan kita akan buat face to face, kemudian terus duduk dalam grup masing-masing. Kelas ni ada 19 orang. 19 aja. Bukan 24. 19 aja. So dalam mungkin dia jadi satu grup 3 atau 4 orang lah, ya. 3 atau 4 gitu saja. Kalau 5 kali 4 20. Macam itulah. Dalam 5 grup lebih kurang. Takriban. Okey? Okey. Nota ni ada dalam Google Drive yang saya share sebelum ni. Saya buka semula. Okey, ini file-file penting yang mana saya telah letak dan ada sebahagian yang telah kita lihat sama-sama semasa kita membuat huraian berkenaan dengan artikel review. Okey? Semua dah ada di kampung atau dah ada di UIA? UIA. Dah di UIA, ya? Tak apa, minggu ni je. Minggu ni ya. Minggu depan jumpa face to face, ya. Okey? Okey. Okey. So, sekali lagi berkenaan dengan manhaj al-bahth. Manhaj al-bahth. Okey? Okey. Saya akan reflect presentation ni, bukan bukan baca satu-satu. Saya akan fokus kepada isi penting, kemudian reflect macam mana kamu akan buat projek untuk research group masing-masing dan juga individual. Okay. So selepas kelas, saya minta kamu buat grouping. Mungkin 5 ataupun 6 grup. Kalau 5 lah, 5 ke satu grup 3-4 orang ke macam tu lah lebih kurang. Okay. 5 tu ideal lah sebab dia jadi 4 grup seorang. Okay. Kemudian kamu cuba fikir 2-3 tajuk. Jangan fikir satu tajuk. Jangan fikir satu dulu. Fikir 3 lah. 4 banyak sangat. Lebih kurang 3 atau 4 tajuk yang kamu rasa sesuai.
untuk dibuat research. Okay? Kenapa saya letak 3 atau 4? Okay? 3 atau 4 ni, yang pertama, atau katakan 5 pun, kamu akan pilih satu tajuk sahaja untuk research, group research. Litaqdim for presentation. Betul? Satu je kan untuk group. Sahih? Sahih. Okay. Yang bakinya jangan dibuang. Kamu boleh ambil tajuk tu untuk projek individual. Okay? Wadah? Okay. Okay? So sekarang saya nak kamu plan betul-betul. Nak jadi guru, kamu kena ada skill, bukan skill mengajar sahaja. Nak jadi guru sekarang dia kena multitasking. Faham multitasking? Dia kena boleh mengajar, dia kena boleh plan masa, management, time management. Kena ada plan A, plan B, plan C. Kadang-kadang hari ni kita rancang macam ni, jadi macam ni, besok jadi macam ni. So sekarang dia jadi macam apa? Dia kena ada kemahiran untuk flexible. Being flexible. Dunia sekarang dia makin macam-macam cabaran, perubahan. So kita start untuk improve kita punya attitude. Okay? Kita dalam dunia ni kadang-kadang knowledge kita ni kadang-kadang sama ataupun lebih daripada orang. Tapi kita gagal dalam hidup. Kerana apa? Kerana quality of our attitude. Attitude kita lah. So attitude kita ni kenapa tidak boleh berubah? Kerana kita tidak mengubah daripada awal semasa remaja. Jadi bila umur kita dah meningkat 30-40 dah susah dah. Orang tua memang susah nak ubah perangai. Orang tua memang susah nak ubah perangai. Sebab tu orang tua kalau dia jadi tua 50-60, tengoklah sekarang ni apa yang jadi keadaan Malaysia, dia tak jadi aman pun. Dia jadi pemimpin perangai macam tu. Kenapa perangai macam tu? Saya tak fokus kepada siapa. Kerana perangai itulah perangai dia semasa dia muda. Perangai itulah perangai dia semasa dia muda. So bila perangai macam tu, dia tak ubah pada awal dan tidak ada usaha untuk mengubah, maka itulah perangai yang dibawa sehingga ke usia tua, sampai matilah. Pergi akhirat lain cerita. So the moral of the story untuk kamu ni, selain saya mengajar research method ni, saya nak kamu improve kamu punya not only your knowledge, skill and attitude. Faham? Knowledge, skill and attitude. Okay? So sekarang dah bulan Syawal. Bulan Ramadan kita boleh ubah attitude kita. Kita boleh rajin beribadat. Tapi bila masuk Syawal, attitude kita dah berubah dah. Kenapa? Kerana attitude kita dah. Semua je balik kepada attitude. Kadang-kadang ada knowledge fail sebab attitude. Kita kena skill fail sebab attitude. Kerana attitude kita tu. Attitude kita jadi batu penghalang untuk kita berjaya. Okay? So untuk research method ni saya nak kamu plan betul-betul. Okay? Kamu plan betul-betul. So kalau ada satu tajuk, ada beberapa tajuk, bincang betul-betul dalam grup nanti, bincang elok-elok. Dalam grup, jangan gaduh-gaduh. Kenapa belajar di universiti ada group assignment dengan individual? Cuma kamu fikir, kenapa dibuat juga grup? Untuk belajar kerjasama. Ya, betul. Dalam hidup ni, kita kena bekerjasama, dia tak boleh hidup seorang-seorang. Sebab nanti akhirnya nak kahwin apa semua, jadi dia tak boleh lah duduk seorang-seorang kan. Dia tak boleh, dia kena hidup bermasyarakat. Kan? Daripada hidup sampailah mati. Saya terpaksa buat tazkirah jugalah. Sampai mati nanti kita tak boleh, bila kita mati nanti, tak payah datang-datang lah. Saya boleh bangun sendiri, saya boleh mandi sendiri. Lepas tu saya korek kubur saya sendiri, saya tanam. Boleh tak boleh kan? Sampai mati pun tak boleh. So kita perlu kepada orang. Kita sentiasa perlukan kepada orang lain dan orang lain sentiasa perlukan kepada kita. Okay? Sebab tu kena ada skill tu.
Dia tak boleh, tak ada dia seorang-seorang macam tu. Lebih-lebih lagi sebagai seorang bakal guru dan guru. Guru kena ada skill tu. Dia kena kuasai skill untuk macam mana nak bermuamalah dengan orang lain dan nanti bagaimana dia akan mendidik pelajar dia. Okay. So dalam grup ni saya nak kamu bincang betul-betul baik-baik. Kalau ada perbezaan pandangan, jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh macam ahli politik, senang saya cakap lah. Saya kata sama je. Jangan bergaduh macam ahli politik, suka memaki hamun orang, suka melepel orang. Kita ada perbezaan pendapat, kita hormat dan kita cuba runding supaya dapat jalan tengah penyelesaian. Okay? Saya nak kamu kuasai skill tu. Orang yang berjaya dalam hidup, dia ada diplomatic skill. Dia ada diplomatic skill. Dia bukan killing the character, dia bunuh karakter orang, bukan. Itu bukan cara dia. So saya nak kamu bincang elok. Kalau ada tajuk ni, pilih tajuk ni. Kalau ada ni, buat musyawarah. Pilihlah yang mana. So nanti kamu kena fikir. Yang pertama, tajuk untuk grup kamu. Yang kedua, tajuk untuk diri sendiri. Okay? So untuk projek research ni dia ada fardu ain dengan fardu kifayah. Selepas itu kamu kena fikirlah kamu nak buat ni kuantitatif ke, kualitatif ke ataupun dipanggil mixed method. Al-bahth an-naw'i atau al-kammi atau al-mukhtalat. Okay? Berdasarkan beberapa artikel yang saya dah review, yang kita dah review sama-sama sebelum ni, okay, kamu nampak kan, biasanya kalau ada dalam survey tu kalau dalam survey tu kadang-kadang ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kalau bahagian A tu ditanya tentang maklumat demografi. Jangan tanya tentang nama. Nama kita tak tanya dalam research, dia dipanggil confidential. Nama, nombor kad pengenalan, alamat rumah, kita jangan tanya. Kita tanya maklumat yang relevan. Kalau pelajar, kita tanya matric number. Program pelajar tahun berapa, umur ke, program pelajar ke. Itu dipanggil maklumat peribadi ataupun dipanggil demographic data. Al-bayanat al-syakhsiyah, demographic data. Bahagian B ialah soalan survey. Soalan survey sebelum ni biasanya ada pilihan nombor 1, 2, 3, 4, 5. 1 tu biasa refer kepada apa? 1 tu apa? 5 tu apa? Cuba ingat. 1 tu sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Nombor 5 sangat? Nombor 5 sangat setuju. Okay, bagus ingatan. Boleh tak saya nak reverse? Saya nak buat nombor 1 tu sangat setuju, nombor 5 sangat tidak setuju. Saya nak terbalikkan, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay? Cuma bila kita buat macam tu, dia boleh reverse, dia boleh go ahead, dia boleh go stand, dia boleh reverse, dia boleh ascending, dia boleh descending. Dia pulang pada kita. Tetapi masa kita buat survey tu, kita kena tulis dah betul-betul. Dekat soalan survey kita kena nyatakan. Kalau kita guna Google Form, kita kena tulis dekat atas tu. Nombor 1 tu apa? Nombor 2 apa? 3 apa? 4 apa? Kita kena jelas daripada awal. Nanti takut dia salah tanda. Okay? Itu dia panggil soalan kuantitatif. Quanti. What is the quanti? So, bila dia jawab nanti, okay, dalam Google Form nanti dia akan keluar terus. Dalam bentuk frekuensi, berapa orang dan berapa peratus. Okay? So untuk research ni kita gunakan deskriptif ataupun secara simple deskriptif, iaitu berapa ramai dipanggil frekuensi ataupun berapa peratus, percentage. Kita tidak gunakan SPSS kerana kekangan software itu perlukan kepada license, dan di Kuwait ni saya tak tahulah. Di sini saya pun lama dah saya tak masuk computer lab tu pun saya tak tahulah sama ada tak lagi software tu dalam lab tu. Sebab saya tak pasti sama ada UAE dah renew ke belum, ataupun UAE dah lama tak bayar license tu. Okay?
So kita gunakan yang simple. Yang penting kita boleh faham. Soalan survey tu nanti jangan tanya banyak-banyak. Soalan survey tu seperti saya bagi tahu baru sebelum ni, ambil daripada research lain. Cari masa buat literature review, analisis kajian terdahulu ataupun daripada kajian lampau. Kamu pergi buka, cari, kamu buat survey, dia bagi soalan, ambil. Kalau soalan tu rasa sesuai, bersesuaian dengan research kamu, tajuk, objektif, kamu boleh ambil dan ubah sesuai. Letaklah dalam Google Form tu. Okay? Itu bahagian B. Bahagian C, mungkin kualitatif. Okay? Kalau tengok di sini, kualitatif bila Al-Arabiah dipanggil Al-Bahthu An-Naw'i. Al-Bahthu An-Naw'i. Apa makna naw'? Literal meaning. Naw' mana apa? Naw'un. Bahagian. Mana dia? Jenis. Okay, jenis. Cuma dekat sini, dia nampak saya tak? Satu lagi istilah nama dia Al-Bahthu Al-Kaifi. Dia daripada perkataan kaifa. Kadang-kadang kita tanya, macam mana awak balik kampung? Saya naik ECRL. Saya naik bas. Saya naik. Dia menerangkan bagaimana. Dia tidak menerangkan berapa. Okay? So, ini adalah kualitatif. Okay? Dia tidak menggunakan soalan survey, sangat setuju, sangat tidak setuju, nombor dan sebagainya. So, soalan kualitatif, ada macam mana, bagaimanakah cara kita menjalankan soalan kualitatif? Contohnya menggunakan muqabalah. Apa makna muqabalah? IV. What is IV? Interview. Interview, ya. Interview, ya. Sekarang kita dah boleh buat speech to text. Kita boleh interview, kita meeting ke, software AI tolong ambil minit mesyuarat. So kita ambil, kita tak perlu catat lah. Kita tak perlu dengar tulis. Ada software yang terus transform sound tu jadi teks. Ataupun dipanggil mulahazah. Al-mulahazah pemerhatian, observation. Kita masuk kelas bahasa Arab, kita tengok pelajar kita belajar, kita observe minit ke-5, minit ke-10, minit ke-15, kita tengok perubahan yang berlaku. Mungkin kita kaji tentang motivasi dia. Dia makin bersemangat. Contohnya, daripada minit 1 sampai minit 10, dia makin bersemangat ke dia makin tidur? Dia makin bercakap ke dia makin diam? Dia makin aktif ke dia makin pasif? Itulah kita akan tengok dia punya perubahan dia. Al-wasaiq. Ini dia panggil document. Bukan dog kan, bukan anjing. Tu the dog is barking. Document. Okay? Biasanya kita buka teks. Kita tengok manuskrip ke apa ke, kita baca teks. So daripada teks tu kita buat analisis, dia panggil analysis teks. Analisis teks. Contohnya saya nak buat kajian tentang kajian balarah. Tetapi tidak melibatkan saya pergi guna survey. Saya ambil buku ataupun saya minta pelajar saya buat 5 karangan. Saya nak kaji tentang kesalahan penulisan bahasa Arab. Saya bagi pelajar saya dalam kelas 10 orang ke 20 orang ke buat satu karangan. Lepas tu saya ambil karangan tu seorang-seorang, saya analisis. Apakah kesalahan nahwu yang ada? Nahwu, saraf, uslub. Nahwu, saraf, uslub. Nahwu, saraf, uslub. Faham? Faham. Itu nama dia contoh text analysis.
Okay. Dalam research kamu ni, kamu boleh gunakan itulah. Kamu boleh, saya cadangkan kamu gunakan al-mukhtalaq, mixed method. Kamu combine antara survey ni. Ni survey ni. Questionnaire, istibian ataupun istibanah. Tak perlu buat test. Tak perlu buat pre-test, post-test. Test ni contohnya kita buat tentang motivasi bahasa Arab. Kajian motivasi bahasa Arab di kalangan pelajar. Lepas tu kita bagi test dekat pelajar. Kajian contohnya kita buat satu aktiviti gamification al-ab lughawiyah. Al-ab lughawiyah. Jadi sebelum pelajar ambil test, sebelum pelajar tu main permainan tersebut, kita bagi test. Sebelum bermain dan selepas bermain. Kita akan tengok sebelum bermain dengan selepas bermain, pencapaian dia meningkat ke menurun. Itu nama dia test. Pre-test, post-test. Test sebelum dan test selepas. Wadah? Wadah. Okay. So, untuk kes kamu ni, saya cadangkan 2 saja. Kamu guna istibanah. Yang kedua, kamu gunakan open-ended. Soal maftuh. Soal maftuh ni macam mana? Kamu buat ni bahagian B, ni bahagian C. Bahagian C soal maftuh, soalan B. Bahagian A ni kamu tanya tentang profil dia lah. Ataupun dipanggil apa? Demographic data. Kamu tanya apakah cadangan bagi meningkatkan. Jadi dia akan tulis paragraf pendapat dia. Kalau kamu guna Google Form, kamu pilih bahagian paragraf tu. Biasa guna Google Form kan? Biasa. Okay, tak apa. Minggu depan kita akan duduk dalam grup, kita buat sama-sama. So di sini nama dia demographic data ni kena tulis penuh-penuh. Nanti jadi demonstrasi pula. Okay. So ini kualitatif, ini kualitatif, ini kuantitatif, ini mixed method. Mix. Okay. Okay, seterusnya inilah semasa buat research nanti, kenapa kita buat research? Dalam Islam, research adalah benda yang penting sebenarnya. Saya kena kait dengan Islam supaya orang faham. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in apa? Fatabayyanu. Tabayyun. Kita bukan tabayyun, kita tibayyun. Kita dapat gambar, kita tibai dulu, kita viral dulu. Bila kita dah viral, ramai orang berperasan tu punya fake account. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni banyak. Dulu tak banyak macam ni. Saya nak bagi tahu dulu tak banyak macam ni. Sekarang makin banyak AI, gambar AI pun dah jadi menyanyi, gambar hidup pun dah boleh hidup, bergerak, boleh menyanyi. Suara saya boleh ditipu. Lebih-lebih sekarang ni apa yang terjadi sekarang ni disebabkan politik lah. Politik rasis ke, politik agama ke, macam-macam. Masing-masing ada kepentingan. Jadi sekarang ni banyak sangat maklumat, banyak sangat penipuan digital. Nombor 1, scammer. Inilah saya kena terang lah. Scam. Dia telefon, dia minta derma ke apa ke, padahal dia gunakan penyamaran ke apa ke. Scammer. Yang kedua, cyber trooper. Cyber trooper ni biasanya dengan politik lah. Sebab dia nak serang lawan. Jadi dia buatlah fake account ke, dia buat komen ke dalam bentuk account, ataupun dia pergi buat fake account, dia pergi komen dekat IG ke, dekat TikTok ke. Sangat banyak sekarang. Jadi dia bukan sekadar melibatkan politik ya, dia melibatkan isu-isu agama sekalipun. Ustaz ni kena serang, dia buat pula macam-macam lah dengan Rora, dengan Mazhar, dengan Wahabi, macam-macam. Sekarang saya pun kamu kena berfikir dengan waras lah.
dengan menggunakan neraca ilmu. Jangan terikut-ikut dengan macam-macam dengan tu, tak termasuk dengan ajaran sesat, dengan macam-macam lah, dengan liberal ke apa ke macam-macam. Nanti akan keluar nanti semua agama adalah sama, nanti akan keluar kita semua anak Adam, nanti keluarlah macam-macam nanti dekat-dekat. Kenapa? Kerana kita ni dekat, mesti mak cakap lah, saya ni kena cakap lah, kamu ni anak-anak saya. Kita ni sebenarnya dekat kiamat dah sebenarnya. Ya. Tak tahulah bila tu tak tahulah, tapi orang kata apa? Kenapa bila Dajjal turun, manusia jadi pengikut dia ramai? Dia tak boleh beza. Dajjal ini ada kufur ke iman? Kamu tak boleh jawab lah. Dajjal kufur Ustaz. Kalau dulu kamu bayang Dajjal tu macam mana Dajjal tu? Bentuk orang, mata satu, gitu kan? Mata satu, ada tulisan kafir kat dahi dia. Memang dari dulu orang terbayang macam tu. Dajjal ni akan turun mungkin dalam bentuk gergasi ke, mata satu ke. Dekat dahi dia tu, kalau orang beriman boleh nampak kafara, kufur. Orang kafir dia nampak. Itu gambaran yang kita nampak. Sekarang ni sebenarnya walaupun tak nampak gergasi turun, tapi itulah sedang berlaku. Itulah sedang berlaku sekarang ni. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Jadi orang kata apa? Havoc. Jadi kelang kabut dengan orang dengan macam-macam. Jadi pandai-pandailah kamu mencari ataupun menilai sesuatu di atas dasar ilmu menggunakan skill, research skill. Itu pentingnya research skill tu, research. Jangan kita ni belajar universiti. Tapi kita jadi macam pentaksub tanpa ilmu. Jangan. Hashtag hari ni, janganlah menjadi pentaksub tanpa ilmu. Walaupun nanti yang buat salah tu kawan kita terpaksa kata salah atas dasar ilmu, bukan sebab kita jaga hati dia. Itu penting buat research. So nanti ini adalah al-bahsun naw'i kami, okay? So nanti kenapa saya nak kamu buat dua-dua ni, kamu gabungkan, combine antara kuanti dengan kuali ni, supaya kamu nampak bila kita buat research, kita tanya tentang nombor saja, 50% pelajar setuju, 50% kita cuma dapat sekadar nombor saja, nombor. Kita puas hati, tetapi kita tak tahu kenapa. Why? Sebab. Kenapa 50% tu kata setuju? Kenapa soalan ni? Sebab tu kita tambah soalan open-ended. Okay? Apakah antaranya kita nak dapatkan pandangan lebih, apakah pandangan kamu terhadap benda ni? Apakah cadangan penambahbaikan? Apakah kelebihan? Apakah kekurangan? So bila dia tulis komen tu, kita akan nampak lebih detail. Kenapa nombor ni jadi banyak? Kenapa nombor ni jadi sedikit? Okay? So, dalam kata lain, qualitative is complementing the quantitative. Dapatan kualitatif menyempurnakan dapatan kuantitatif. Wadih? Okay? Tetapi untuk research ni, sebab kita buat mini research, untuk menjimatkan masa, kamu tak perlulah pergi interview, jumpa kawan-kawan, minta dia cakap, kemerakan, tak perlu. Kamu cuma buat dalam gunakan Google Form. Minta ditulis saja. So dalam kata lain, interview yang kamu buat ni ialah interview bertulis. Interview ada dua, maksud dia sekarang ni ada dua tau. Interview bertulis, satu lagi apa? Interview bercakap. Bercakap, oral. Oral interview, muqabalah syafawiyah, muqabalah kitabiyah. Oral interview, written interview. Jadi yang saya cadang ni ialah written interview lah. Okay. Kemudian al-bahthun naw'i ni, okay. Ini adalah antara sebab-sebab dia lah.
Jadi al-bahs an-naw'i ni kita tahu, saya ringkaskanlah dalam poin ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, mana dia kuantitatif ataupun research secara number, kita cuma dapat dapatan surface lah, tak begitu mendalam. Kita cuma dapat nombor, kita dapat angka, kita dapat statistik, kita boleh tengok kaitan korelasi antara sekian dan sekian berdasarkan nombor. Tetapi secara detail, apa sebab ataupun kita nak explore tentang perasaan dia, tentang pandangan dia, perspektif dia lebih mendalam, kenapa jadi begini, jawapan itu hanya boleh didapati melalui kualitatif. Okey, tak perlu buat test pun. Jadi itulah perbezaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kamu kena faham, dalam research ni dia ada school of thoughts, mazhab fikri. Mazhab ni kalau dalam fiqh dia ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan sebagainya. Kalau dalam mazhab akidah ada apa nama? Asy'ariyah, Maturidiyah yang duk keli sekarang ni. Saya telah kamu aware ke tak kan? Ni kita masuk ahli hadis, ni kata macam ni, ni kata macam ni. Sampai sekarang daripada dulu kita, yang pentingnya bersederhana, jangan tak masuk. Okey. Dalam research pun ada lah macam ni. Dalam research pun ada benda macam ni, dia bukan politik saja. Dia ni pro PH, dia ni pro tak mendengar pandangan orang, dia ni pro PN, dia tak dengar pandangan orang, dia ni dalam research pun ada. Ada orang research, dia fanatik dengan kuantitatif. Ada yang research, dia fanatik dengan kualitatif. Dia kata, alah kuantitatif ni mengarut nombor je. Kumpulan puak ni pula dia kata kuantitatif. Kualitatif ni dia punya sample ni bukan banyak pun. So dia bukan boleh generalize dia punya dapatan. Dia lebih kepada kajian yang limited, kajian yang eksklusif pada tempat yang tertentu saja. Sebab dia interview 5 orang tu je. Interview tak boleh buat beratus-ratus. Tapi kami ni dia boleh buat survey sampai beribu-ribu. Okay? Sebab itu muncul mazhab ketiga, dia combine benda tu. Okay? Tetapi the moral of the story, apa method yang kita guna sebenarnya, akhirnya kita akan cuba buat reflection, muhasabah. Adakah research tersebut telah menjawab persoalan yang kita cari, jawapan yang kita cari daripada persoalan research kita, ya? Okay, saya tak perlu baca lah. So, supaya research kita betul-betul menjadi al-bahsul ilmi. Al-bahsul al-ilmi. Kajian saintifik, bukan kajian syok sendiri. Kita buat research, lepas tu kita claim, this ni. Padahal research kita tak ikut method. Okay? Okay. Ni saya tak boleh baca lah. Aham al-furuqat bain al-bahth al-kammi wal-bahth al-kaifi. Tadi guna naw'i sama. Kemudian types of research. Inilah. Sebenarnya research ni terlalu besar. Sebab tu masa belajar graduate, undergraduate, bachelor, ada subjek, same method. Masa belajar master nanti ada lagi same method. Masa belajar PhD nanti ada same method lagi. Okay? Tetapi perbezaan dia, peringkat master, analisis dia lebih mendalam lah. PhD bukan sekadar lebih mendalam, dia mampu untuk menghasilkan teori sendiri. Dia boleh menghasilkan, orang kata apa, framework dia sendiri. Dia boleh menghasilkan knowledge dia sendiri. Macam itulah. Itu beza kenapa ada bachelor, kenapa ada master, kenapa ada PhD. PhD ni bukan sekadar DR kat depan doktor tu. Dia bukan doktor klinik. Dia panggil dia Doctor of Philosophy.
dia boleh menghasilkan pemikiran sendiri. Dia boleh mengajak manusia untuk berfikir. Dia bukan sekadar mengikut orang. Wadah? واضح. Ha. Kalau baca Facebook ni kadang-kadang doktor-doktor klinik ni dia condemn juga doktor-doktor falsafah ni. Alah, bukan ada klinik pun. Sekadar berfikir. Itulah dia masalah ni, masalah manusia lah. Masalah hati sebenarnya. Macam itulah sebenarnya. Dia kerja dia mengondem orang. Kerja sendiri dia entah ke mana. Janganlah jadi macam tu. Kat Malaysia ni ramai macam tu. Dia suka condemn orang. Kita bagi orang je. Biarlah kita boleh komplain orang dan kita boleh memberikan solution. Itu lebih baik lah. Jangan komplain, awal sedia solution. Fikirlah sendiri. Kan? So jadi bukan terus jadi pensyarah. Nanti masa mesyuarat cikgu-cikgu ni pun macam itulah juga. Ada geng depan, ada geng belakang. Ada geng tukang bagi cadangan, ada geng tukang komplain, ada geng yang jenis duduk senyap saja. Manusia, it's normal. Bukan sekolah saja. Nanti pergi jadi dah tua-tua nanti pengen jadi AJK masjid. AJK masjid macam tu dah juga. JKK ke apa ke. Macam tu lah dia kadang-kadang lebih kurang lah sebab saya tak tahu pastilah mungkin sebab genetik Melayu kot lah. Bangsa lain saya tak tahu macam mana. Okay, so sini ini adalah research yang lebih detail lah. Cuma untuk pangkat undergrad ni saya tak ajarlah detail sampai macam ni. Experimental lah, descriptive lah, correlational ke. Okay, cukup sekadar tahu kuantitatif, kualitatif, mixed method dan gunakan simple instrument ataupun istibanah yang simple. Wadah? Okay. Al-wasfi. Al-wasfi ni bermakna descriptive, nombor lah. Okay. So saya tak baca lah lebih detail ni. Sebab exam kita bukannya ada final exam. Kalau ada final exam memang saya suruh hafal benda ni. Saya nak dalam research ni bukan hafal. Untuk subjek ni dia lebih kepada faham dan boleh implement. Al-fahmu wa tatbiq. Al-fahmu at-tatbiqi. Al-fahmu wa tanfiz. Okay? Jangan apa-apa pun, ilmu apa pun yang kita belajar, peringkat awalnya kena faham yang betul-betul. Jangan salah faham. Kalau kita salah faham, kita akan implement cara yang salah. Okay? Kita faham. Bukan sekadar research je, kalau kita belajar tafsir Quran pun, kita faham tu awal-awal dah salah, maka kita akan implement hidup kita salah lah. Okay. So ini adalah lebih detail nanti. Ini variable pemboleh ubah. Pemboleh ubah ini mengubah yang nanti saya akan uraikan dalam kemudian lah. Apa pun saya orang sampai sekejap lagi sebab saya kena pergi klinik. Saya tak pasti belakang saya ni terselih ke apa ke. Apa pun, kesemua research yang kita buat ni, kita bermula daripada mushkilatul bahth. Mushkilatul bahth dia panggil permasalahan dalam BM dia panggil permasalahan kajian. Bilughatil Arabiyyah mushkilatul bahth, mushkilatul dirasah. Bilughatil Injiliziyah problem statement. Problem apa? Statement. Problem statement ni makna dia ma hiya dawafi'? Apakah sebab kita buat kajian ni? Kita buat research. Saya nak buat research lah. Senang kita fikir macam ni. Saya nak pilih tajuk ni. Kenapa buat tajuk ni? Kenapa? Mas sabab. Mad dawafi'. Jawapan je tak boleh kata sebab saya suka.
Sebab saya suka. Sebab lecturer saya suruh. Bukan. Sebab saya suka tu tak apa, mungkin saya minat tajuk ni. Kalau kamu suka ke tak suka ke, buat research ni, buat research apa-apa tajuk pun, buat research yang kamu suka. Bila kamu suka, kamu akan cari ke semua bahan-bahan yang berkaitan dengan research. Sama ada rujukan, dirasat sabiqah, atau instrumen, atau dan berbagai maklumat yang berkaitan. Kalau kamu tak suka, kena paksa pun tak boleh buat. Okay? Okay, kamu suka tajuk tu. Tetapi, bila kamu suka, kamu kena justify. Buat justification, tabrirat. Kamu kena buat qiraah muwassa'ah. Kamu kena buka marajat. Kamu kena cari kitab, kamu kena tengok jurnal-jurnal. Kamu kena cari apakah masalah yang ada dalam tajuk ni. Dan tulis dalam bahagian mushkilatul bahth. Jadi, kajian kamu dinamakan kajian ilmiah sebab kesemua perbincangan, kesemua penulisan, kesemua argument berlaku berdasarkan kepada rujukan. Rujukan pula bukan rujukan surat khabar, bukan rujukan blog, bukan rujukan TikTok, tapi rujukan scientific books. Al-kutub al-ilmiyah, al-majallat al-muhakkamah, reference journal. So, setiap maklumat yang kamu kena tulis, kamu kena buat citation. Tawthiq al-maklumat. Tawthiq. Kena buat dalam kurungan, siapa kata. Dia ni, siapa kata dalam kurungan, nama dia, tahun. Nama, tahun. Okay? Okay. So, ini adalah sedikit maklumat berkenaan dengan ni. Okay? So, saya harap minggu depan kita duduk dalam grup. Kita duduk dalam grup. Okay? Dan kamu lepas ni kamu buat grouping, dah buat ke belum? Grouping. Belum. Okay, boleh bincang dulu grouping. Okay? Lepas grouping ni minggu depan kita duduk dalam grup. Okay? Bawa laptop masing-masing bawa laptop. Okay? Extension saya tak pastilah. Saya cuba beli extension lah nanti. Sebab dalam tu berapa pelak je ada pun. Okay? Lepas tu nanti kamu akan duduk dalam grup. Kamu akan tengoklah fikir tajuk-tajuk. Yang mana saya dah letak ni contoh untuk group assignment. Group assignment. Dia bagi tajuk dia, nama ahli kumpulan, ada muqaddimah, muskilah. Untuk assignment, untuk presentation, dia cuma tulis secara ringkas sahaja. Okay? Ada mushkilatul bahth, ahdaful bahth, metod yang digunakan, manhajiyah, adawat, nataish. Lepas tu bagi findings, rijal. Okay? Bagusnya, ini adalah contoh presentation yang bagus sebab masa presentation dia bukan sekadar letak wording ataupun teks. Dia letakkan juga dalam bentuk infografik. Maklumat teks bergrafik. Lepas tu dia pun letak jadual lah. So ini adalah hasil research untuk presentation. Jangan lupa letak marajat dekat ujung. Okay? So lepas ni, lepas habis online ni, saya minta kamu bukalah satu-satu ya. Tengok baca, jangan buka baca buka macam ni, baca detail ni ya. Semuanya ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey? Boleh? Boleh tak tu? Jangan bagi tugasan ni. Kamu duduk kat mahalah kan? Duduk kat mahalah kan selesa, ada kompartmen. Kompartmen A, B, C, D. Seorang satu kompartmen tu.
Okey. Okey, lepas tu kamu buka ni pula. Lepas tu kamu buka bahagian individual. Okey? Kamu tengoklah. So untuk al-bahsul fardi, format dia berbeza. Kamu kena tulislah panjang lah. Kamu kena buat dalam bentuk academic writing. Okey? Ada tajuk, ada nama kamu, ya. Lebih kurang macam lah. Susunan dia sama. Ada table of content, fahrasul muhtawayat. Apa tu dia kena tulis. Tulis. Bukan tulis saja, tulis kena ada rujukan. Ni kurang rujukan ni. Saya bagi contoh, ni contoh lah. Dia tulis dia tak ada rujukan. Bila setiap paragraf ni ada rujukan dekat paragraf ni, sama ada satu ataupun dua. Faham? Jangan main tulis macam tak tahu point tu dia ambil daripada siapa. Digoreng je. Goreng, orang kata apa? Goreng tak ada minyak. Gas pun tak pakai. Takut meletup macam putera haid ke apa. Memang racun. Ni muskilah ni antara yang lemah lah. Muskilah pun tiba-tiba tak ada. Tak ada kata apa? Tak ada tabrirat, justification. Kenapa. Contohnya kenapa dia buat tajuk ni? Mungkin ada tiga faktor, tiga sebab. Tiga sebab tu berdasarkan rujukan A, rujukan B, rujukan C. Tak ada pun. Baru dia letakkan ahdaf, asilah, dirasat sabiqah ni detail. Lepas tu pergi kepada manhajiyah. Manhajiyah. Siapakah sampling yang dipilih? Al-ayinah. Apakah soalan survey yang digunakan? Bagaimana maklumat dikumpul? Guna Google Form ke apa ke? Berapa orang jawab? Lepas tu terus pergi kepada findings. Berapa lelaki, berapa perempuan, tahun berapa? Lepas tu dia buatlah soalan bahagian 2. Ni contoh-contoh lah. Berapa setuju, berapa tak setuju. Lepas tu pandangan dia ataupun pandangan dia tentang sekian, dia pun buat analisis dalam bentuk jadual seperti ini. Okay? So, saya minta kamu buat tugasan, kamu tengok benda ni. Lepas tu nanti sebab masing-masing dah ada di UIA, kamu boleh buat grouping untuk bincang minggu depan. Okay. So minggu depan kita akan jumpa di UIA, di kelas kita dulu TR3 kan? TR apa? TR2 tu. Okay. Dan kita akan mula bincang projek tu ya. Dan di samping tu jangan lupalah artikel review ni. Artikel review ni jangan lupa, walaupun saya minta hujung SEM. Okay. Walaupun saya minta nanti hujung SEM, tapi orang kata apa, saya tak minta lah awal tapi jangan nanti sampai akhirnya terlupa. So kelas kita lepas ni kita akan dipanggil, kita buat kelas kita secara hands-on activities. Hands-on activity. Terus duduk dalam grup, terus buat, terus tanya. Terus duduk dalam grup, sambil buat, sambil Jadi soalan kita kelas tatbiqi. Sampai hujung SEM benda tu siap. Tujuan saya dia lebih kepada aktiviti yang lebih praktikal. Yang kedua, tidak membebankan kamu, sebab saya tahu kamu pun ada subjek lain, kamu pun ada presentation lain, kamu pun kena buat assignment lain. Dengan saya permudahkan begitu. Kita buat dalam kelas, kita bincang, ada soalan tanya. Terus tanya depan-depan saya duduk dalam kelas tu. Terus buat, terus siap, terus hantar. Okay, senang kerja kita. Kalau sempat insya-Allah nanti kena masa cuti book fair, kita pergilah book fair. Tapi susah sikit lah kalau sempat lah.
kita kena pergi masuk ke pesta buku. Untuk research kita kena ada minat membaca, suka buku. Buku berjambatan ilmu, membina tamadun manusia dengan ilmu. Kena baca buku, bukan baca WhatsApp, bukan baca apa, baca buku. Quran tu pun buku, zalikal kitab la raiba fih. So kita akan pergi, cuma nanti kita decide lah macam mana. Kita habiskan dulu aktiviti kita ni. Book fair tu lambat lagi. Nanti kita pergilah sama ada kita nak asing-asing, kita nak Grab ke. Tu kita fikir kemudian lah. Yang penting saya nak kita pergi ke sana sebab di dunia lah, bukan di akhirat, kita masih di dunia. Di dunia ni hanya ada beberapa book fair yang terbesar di dunia. Dia tak sampai 10. Salah satunya di Kuala Lumpur. So kalau kamu tak pergi sajalah. Sebab di dunia ni ada book fair nama dia kamu boleh Google. Pesta buku Amsterdam. Amsterdam kat mana? Where is? Dekat Belanda. Belanda. Bukan dekat ayam Belanda. Belanda. Holland. Siapa pernah pergi Belanda? Holland. Tak. Tak pernah Ustaz. Ada pernah pergi. Kalau kita nak pergi Holland, saya pun tak nak pergi. Mati hidup balik 3 kali pun belum tentu pergi. So Holland. Satu lagi book fair lagi, Frankfurt. Frankfurt kat mana? Jerman. Pesta buku besar lagi nama dia Pesta buku Kairo. Kairo tahu kat mana Kairo? Mesir. Ada satu lagi saya pernah pergi pun, tu pun sebab sebab syarikat sponsor, sebab saya tolong buat projek untuk UAE. Itu di Dubai. Nanti pesta buku tu besar. Di Dubai tu, dewan yang saya pergi tu, nanti saya share gambar. Dewan dia 3 kali besar daripada PWTC tu. Sekarang ni WTC, dulu P Putra dia dah buang. WTC 3 kali besar daripada dewan ke UAE tu. UAE pula dah. Apa ni? Dekat WTC tu. WTC. UAE pun tak ada besar macam tu. UAE pun dia pernah buat book fair, tapi dekat KAD tu je. Dia tak pernah buat dekat ICC tu. Tak ada dekat UAE pun jarang-jarang ada. So itulah antara so jadi insya-Allah kebetulan berlaku kita akan cubalah nak bagi dapat orang kata apa, lebih-lebih lagi kita ambil research method. Kita jadi guru, kita kena rajin baca, kita kena ada rasa suka kepada buku. Ada buku baru kita tahu, ada buku baru kita cari. Jangan kita ni jadi macam orang yang bukan educators. Kita cari apa? Kita cikgu tapi kita ni lebih suka cari trending. Tahun ni orang buat trending apa? Alamak, kita pun buat alamak. Lepas tu Velocity, kita pun buat je, kita ikut je. Kita pun buat jugalah. Lepas tu Toby Talk, kita pun Toby Talk juga. Lepas tu kita ni ikut orang lah. So kita kena membina jati diri kita sendiri. Sebab kita ni cikgu. Kita kena bagi orang ikut kita. Bukan kita duk ikut orang, kita ikut tak tentu ada. Kita ikut benda baik tak apa. Tapi kita orang merabu pun kita ikut juga. Okay? So salah satu cara dia, kita kena ada tanam rasa cinta kepada ilmu dan buku. Kita akan cuba pergi nanti. Macam orang perempuan suka pergi supermarket. Lelaki pun suka kan? Perempuan pun suka lah. Jadi dia kalau dia tak boleh tengok supermarket tu. Ataupun shopping complex, dia nak masuk, dia boleh duduk 2-3 jam kat situ. Ataupun dia kalau boleh dia tengok apa kedai aiskrim ke Mixui ke apa benda kan, lama dia duduk situ. Tapi kalau bookstore ke kedai buku ke, dia tak boleh masuk lama-lama, dia jadi panas. Macam orang masuk masjid. Dia masuk masjid nak keluar cepat je. Okay. So lepas ni insya-Allah inilah ringkas saya, ya. Saya harap kamu explore betul-betul ni semua sample of assignment ni, insya-Allah. Kita jumpa
minggu depan insya-Allah face to face untuk aktiviti berkumpulan. Okey, ada soalan? Ya ada. Okey. So lepas ni bolehlah bincang untuk buat grup Okey, insya-Allah kita jumpa minggu depan sebab saya nak pergi klinik takut doktor lari pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran doktor. Syukran Prof. Afwan. Selamat Hari Raya insya-Allah. Selamat Hari Raya Syukran Prof. doktor. Selamat Hari Raya. Selamat doktor. Syukran. Minggu depan bawa biskut ayah Minggu depan biskut ayah.